Salam sejahtera. Mahkamah Rayuan menangguhkan sekali lagi keputusan permohonan bekas pengurusi tabung haji Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim bagi membatalkan 13 tuduhan menerima rasuah dan pengubahan wang haram diharapinya. Panel 3 hakim diketuai Datuk Seri Kamaluddin Mat Said bersama Datuk Abu Bakar Jaiz dan Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali menangguhkan kes itu pada 5 September depan selepas pembelaan memaklumkan Abdul Aziz tidak dapat hadir ke mahkamah kerana sedang menerima rawatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Pada 1 Julai lalu, pasukan pembelaan memohon keputusan rayuan bekas pengerusi tabung haji itu bagi membatalkan tuduhan berkenaan di Mahkamah Rayuan ditangguhkan. Ia bagi memberi ruang dan masa kepada SPRM menjalankan siasatan terhadap penemuan fakta serta bukti baru kes itu yang diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara AGC. Pada 12 Mac tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur turut menolak permohonan Abdul Aziz bagi membatalkan kes sama. Mahkamah Rayuan memutuskan anak bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu Ahmad Saiful Islam kekal dilepas dan dibebaskan daripada tuduhan penyalahgunaan dadah di sebuah hotel terkemuka 3 tahun lalu. Panel 3 hakim diketuai Datuk Seri Kamaluddin Mat Said menetapkan perkara itu selepas mendapati tiada keraguan munasabah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan Ahmad Saiful Islam sebelum ini. Tambah beliau, pihaknya tidak bersetuju dengan pendakwaan bahawa hakim mahkamah itu, Datuk Colin Lawrence Sequeira, tersalah arah daripada segi fakta dan undang-undang. Mahkamah juga berpuas hati bahawa hakim berkenaan mempertimbangkan keterangan secara keseluruhan. Pada 27 Oktober tahun lalu, Mahkamah Tinggi membebaskan Ahmad Saiful atas tuduhan itu selepas membenarkan rayuannya untuk membatalkan sabitan dan hukuman penjara 8 bulan diputuskan Mahkamah Magistrate pada 24 Jun 2020. Sekian berita terkini, salam hormat.